Alright, jom, let's go. Kita balik lah. Ahad ni kita tak jadi ride kan. So jalan basah. Bila jalan basah ni tak seronok pun kalau nak layan-layan. Orang hijau. Sempat ke? Sempat ke? InsyaAllah sempat. InsyaAllah sempat. Jangan dia langgar lampu merah, please. Basah. Sejuk. Tadi basah, baju pun basah ni. Tak apalah. Sekejap je. Tapi bahagian depan aku kurang basah. Bahagian belakang lah. Biasalah kalau korang memang cabut ekor ataupun tak pasang ekor belakang kan, memang basah lah belakang. Memang basah. Lagi-lagi kalau korang pakai apa nama baju kan. Pakai baju tak, pakai tayar yang memang lekat, memang dia naik lah guys. Kadang-kadang bukan naik air je, dengan batu-batu ni, batu-batu kecil kan. Biasa tu. Tapi memang sejuk lah. Sekarang sejuk gila. So ni lah risikonya bila korang cabut ekor belakang. Memang nampak cantik, untuk cantik kan, tapi basah lah, basah. Alright. Ibu sekarang tak hujan kan, tapi kalau jalan basah memang naik juga. Air memang naik ke belakang. Itulah kekurangannya kan bila cabut ekor. Tapi design memang cantik. Biar ada komen tu lah kau padan muka, kenapa kau mengada macam budak-budak lah, cabut ekor lah apa kan. Ada yang komen kat aku yang kata kau perangai macam budak-budak pula. Tapi bang, kalau abang tengok geng-geng abang-abang superbike semua cabut ekor. Betul tak? Biasanya pakai motor besar ni bukan budak-budak, biasanya lah. Ada je, cuma jarang lah nak tengok kan, umur 30 lebih ke atas. Tapi diorang memang cabut ekor kan. So bukan budak-budak macam perangai lah. Aku pakai ekor pun ramai yang marah. Pelik aku. Aku tahu benda ni, yang memang belakang kan basah, tapi aku tak kisah. Ya lah kan. Biasa tu. Tapi ini aku dah pakai ekor sikit lah. Aku pakai Teta ID. Oh, sejuk guys.
apa ni? Macam arcade. Oh, licin tu. Licin. Sebab dia ada tapak jalan tu kan. Tiba aku tanya depan aku kena tapak jalan tu macam tu. Hai, bahaya tu, takut kena. Bahaya. Relax. Apa hal lu? Ada 2 blok ke? Tak apalah. Selalu sini aja. Macam ada 2 blok. Entah. Macam lah, tak tahu lah. Allah. Silap ni. Nampak gaya macam ada. Memang ada. Pagi-pagi buat blok lah. Nak lalu ke macam mana? Faham? Betul kau kena beli motor besar. Tapi aku memang standardnya. Bunyi exhaust pun tak ada. Apa tu kata, alamak budak ni motor besar pun exhaust standard kata. Sorry abang, saya tak mampu nak beli exhaust aftermarket. Mahal tu. Ada lah. Aku rasa macam malas sebab motor ni parallel twin 180 degree. Bunyi tekan sedap, tapi tak memberikan impact yang besar sangat dekat aku punya telinga. Aku rasa standard dah cukup dah.